Baiklah, ayo kita mulakan. Pertama, kamera. Kami menggunakan pelbagai jenis kamera untuk setiap penggambaran seperti webcam Sony dan Sony A7. Kamera kami menggunakan pelbagai jenis lensa sesuai untuk setiap penggambaran. Kualiti video kami adalah dalam 4K dengan autofocus yang pantas. Dengan output HDMI yang bersih, kami boleh menyambung terus ke monitor untuk pemantauan. Kedua, mikrofon. Kami menggunakan mikrofon tanpa wayar iaitu Boom XT Comica yang mampu menangkap suara dengan jelas tanpa bunyi datar. Ia dilengkapi dengan shock mount dan juga pop filter. Sambungan USB dan XLR memudahkan kerja kami untuk menyambungnya kepada kamera dan juga sistem audio yang lain. Ketiga, drybox. Drybox kami digunakan untuk menjaga peralatan seperti kamera dan lensanya daripada ditumbuhi kulat. Dengan paparan digital dan rak mudah alih, ia digunakan untuk menyimpan peralatan kami agar ia sentiasa berada di dalam keadaan yang terbaik. Keempat, lampu pencahayaan. Kami gunakan lampu LED yang boleh dilaras dari segi kecerahan dan suhu warna. Cahaya yang dihasilkan lembut, sesuai untuk wajah semula jadi tanpa bayang berlebihan. Laptop kami dilengkapi dengan CPU dan GPU yang berprestasi tinggi untuk suntingan video yang lancar. C-screen juga tepat warna penting untuk penghasilan visual yang berkualiti. Bateri tahan lama dan sistem penyejukan penting untuk membantu kerja tanpa gangguan. Ini merupakan salah seorang daripada penyunting video kami iaitu Davis Kohal. Di sini, kita ada salah seorang daripada juru video kita iaitu Alham. Alham bertanggungjawab dalam merancang pergerakan video dan juga merakamkan kualiti video yang terbaik. Di sini, kita bersama dengan Amir yang merupakan pengarah bagi projek studio terbaik pada tahun ini. Amir bertanggungjawab untuk memimpin dan mengarah keseluruhan proses penghasilan video ini. Amir juga menggalas tanggungjawab sebagai salah seorang daripada penyunting video kami. Ini merupakan guru pembimbing utama kami, Cikgu Guneta. Dia telah bersama-sama dengan kami dalam menubuhkan studio rakaman sekolah sejak tahun 2022. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa aim high.